Hello guys, Dawi di sini. Saya akan menerangkan tentang cara membina deck Sigma Boy dengan menggunakan starter deck gentar dan spek hero Yunani. Kita juga akan menerangkan cara bermain deck ini, kelebihannya dan kekurangannya. Let's go! Dalam satu deck Boy, kita perlu mempunyai 30 kad sahaja. Saranan saya adalah kita memerlukan 4 kad bersyarat dalam satu deck. Kad utama terdiri daripada 2 kad modal gentar dan 2 kad pemulai gentar. Kita juga memerlukan 4 kad sokongan sahaja dalam satu deck. Selepas mempunyai kad utama, kita perlu membuat kad sampingan yang terbahagi kepada 2, iaitu kad sampingan yang mempunyai efek yang unik dan kad sampingan yang mempunyai HP dan attack yang tinggi. Kita mulakan dengan kad sampingan berdasarkan efeknya yang unik. Contohnya, kad hijau dapat meniru HP dan attack pihak lawan, manakala kad Borara dan Kakabot mampu menghalang efek kad lawan dan menukarkan kad aktif pihak lawan dari decknya. 3 kad ini boleh membagi kad Boy Gentar dan Halilinta kerana penduduk kad ini hanya ada satu sahaja di dalam deck. Dengan ini, aliran Mecha Gentar dapat dilaksanakan. Kad sampingan yang kedua adalah berdasarkan HP dan attack kad tersebut. Dengan mempunyai HP dan attack yang tinggi, deck kita boleh bertahan lagi lama di dalam pertandingan, dan apabila menyerang, kad kita boleh mengelakkan serangan yang kuat untuk mengurangkan HP musuh. Kelebihan utama deck ini mampu membalikkan keadaan supaya memihak kepada kita, manakala kekurangan utama deck ini adalah late game deck, iaitu perlu memenuhi banyak syarat untuk mengaktifkan kad utama. Ini adalah advanced deck. Macam mana deck aku ni berubah gentar serta kau minta? Terima kasih menonton, itu saja. Terbaik.